Hey guys, Warrior Partner, come back to my channel. Hey guys, walk with a partner. Come back to my channel. Yeah, let's go. Dia Iskandar jejaka tampan bergaya, bukan biasa-biasa, kaulah segalanya. Seorang yang hebat, takkan mudah mengalah. Walau apa dugaan, dia tempuhi dengan rela. Nama kau Iskandar, kau sungguh menawan. Okay guys, so konten kita pada hari ni pada by the way hari ni Jumaat tau. 7 hari bulan 8. So aku nak ucap salam Jumaat kepada muslimin dan muslimat tiba. Okay. So konten kita pada hari ni pada hampa nak tahu hampa kena tunggu. Okay. So lawan ni aku duduk kat rumah kawan aku dah. So dah aku duduk rumah kawan aku, sosoh lah konten ni bersama dia. Okay. Nice. So aku tengah tunggu dia bersiap. Hampa nak tahu konten apa ni, hampa kena tunggu dulu. Okay. So tadi ni sebelum aku main rumah dia, aku pergi masjid. Aku pergi masjid main Jumaat. Lepas tu lepas aku balik masjid tu, aku terus main rumah dia. So jomlah kita tunggu dulu. Stay tune guys, okay? By the way, cantik mata aku. Ya Allah, handsomenya. Anak siapa ni? Handsomenya. Ish. Okay guys, so aku duduk luar rumah dia dah. Dia pun dah siap dah. Wih, awak tangan aku getak-getak ni. Nampak lu weh? Tergetak-getak lu weh. Okay, so dia dah siap dah. Kami pun nak gerak dah. Tunggu hampa. Okay, stay tune now. Getak lagi weh, getak-getak lagi. Weh, aku ada masalah ganti ke weh? NZT ke aku ni? Dia memang macam tu tau weh. Setiap kali aku pegang apa-apa barang kan, dia mesti tangan aku getak-getak jadi macam ni. Betul tu. Macam tu. Kadang-kadang aku tak buat pun. Tu. Getak-getak juga tu. Dia buat gitu weh. Lacut lah baby. So Ilham, cepatlah Ilham. Kelam. Okay. So tadi ni aku bawa balik kerja. Tak tahu ada barang tertinggal. Aku baliklah rumah Sat. Alang-alang dah balik rumah tu, aku tukar lah pakai baju pergi masjid, baju Melayu. So aku pun senyum tipis pula. Weh, cepatlah weh. Weh, by the way kan, aku lupa bawa tripod, hampa tahu tak? Ni aku pegang tripod aku ni macam ni, buat lenguh boleh. Aku lupa sungguh-sungguh weh. Aku kan sebelum balik rumah tu, memang pagi tu aku pergi kerja kan, aku memang bawa dah weh tripod tu. Tapi aku balik rumah, aku pergi tinggal atas katil. Lepas tu nak buat lagu mana, aku terpaksa pegang lah weh, lenguh je lah. So yang penting konten kita menjadi. Macam aku cakap lah, hampa kalau nak tahu ni konten apa, hampa kena tunggu. Hampa kena tunggu je lah. Okay. So
Jom guys. Sejuk lebih redup lah. Macam nak hujan. Duk apa noh? Biar aku dah main naik motor ni. Ilham. Ya. Okay guys, so kami dah sampai dah pun kat Kangat Jaya Mall ni. So kami letak motor kat belakang lah. Kami jalan-jalan. Kami masuk ke pintu utama. Ni pun kami nak apa ni, on the way nak pergi beli ayak. Ilham ni nak terkencing tak lah. Okay guys, so aku sampai Kangat Jaya dah. Ni aku duduk beli ayak ni tunggu kawan aku. Dia nak kencing sat. Hai, mawah sungguh lah waktu-waktu macam ni. Okay, so aku tak mahu cakap banyak. Apa kena tunggu je konten apa hari ni. Apa kena tunggu tau. Ni dah guys, bila ayak dah. Ni penimbang berat. Semua sekali masuk sekali RM1. Ni apa kabuk ni awak ni takutnya. Tu. So jomlah kita tunggu dia dulu. Lagi baru nak pergi cari makan ke apa ke. Lagi aku habaq konten apa ni guys, so stay tune guys. Okay guys, keluar daripada bilik ayak ni. Aku nak pergi mesti DIY dulu. Nak pergi teman kawan aku cari apa ni, hak sound tangan tu. Hak macam apa ni, rider punya pakai punya. Enjoy. Okay guys, so aku dan kawan aku duduk dekat Mr. DIY dah. Kami nak cari apa? Naknya aku teman kawan aku cari glove tangan tu sebab tangan dia luka-luka. So tak apa dah Ilham nak kami cerita. Dia bagi persetujuan kat aku. So bolehlah. Yang tadi tu Yang tadi tu tu lah. Lagi ingat pun nak pergi berkebun pula ni. Macam rider tu lah. Ni viewer saya. Viewer Iskandar. Hampa tahu tak tahu mana nak cari glove yang untuk tutup luka. Macam apa ni? Dia bukan macam glove nak pergi berkebun tu, bukan. Dia macam nak apa ni, tutup luka macam nak pergi rider tu. Selain dekat online. Apa tahu tak? Apa boleh komen lah dekat bawah. Komen kat ruang komen. Okay. So dekat sini banyak kat barang ni. Ada topi untuk apa ni? Tu apa ni? Datang apa tu? Kerja apa tu? Kena pakai topi ni. Kontraktor. Kawan aku habaq kontraktor lah. Tengok ni kasut boot ni. Weh, kenangan weh, dulu aku pun ada weh, aku beli dekat Siam. Tapi lo ni pilambung mana aku tak tahu. So dah halang kat ini kan. Aku nak bagi tahu ni konten apa naknya. Konten ni aku dengan kawan aku nak pergi tengok wayang. Dah lama aku tak tengok wayang.
Cerita apa cerita tu yang baru keluar tu. Mojo Ku Hilang. Dia berlakon kat Perlis. Dia lebih kurang vibe cerita tu macam cerita Cun. Lakonan Remy Ishak dengan tu. Dengan siapa? Dengan Maya Karin. Maya Karin. Ada Faizah Hilal kali. So bila tah apa ni depa mai apa ni mai Perlis ni. Cerita apa ni Mojo Ku Hilang tu. Aku ada scroll TikTok kan. Memang ada weh. So dekat Mesti DIY ni aku semata-mata nak teman kawan aku je lah nak pergi beli glove tu. Tapi hampa tulislah dekat ruang komen kat mana ada jual, hampa boleh habaq kat aku. So dekat Mesti DIY ni pun aku memang teman kawan aku pergi beli glove tu je. Pergi cari makan apa semua tempat lain. Bukan sini lah. Memang dah dekat sini pun ada banyak makanan, ada ropok-ropok, coklat, ayak-ayak pun ada. Kalau hampa lapar ke apa, hampa boleh lah beli. Okay. So Kau apa hal kau? ni gelah apa? Gelah apa? Cuba hampa teka. Hampa tulis dekat ruang komen. Selain pertanian. Selain pertanian. Kawan aku kata pertanian kan. Selain pertanian. Hampa komen kat bawah. Hampa tak komen, hampa select. Okay. So tunggu pencari makanan pula lah. Aku buat vlog ni pun simple je. So hampa layan-layan bila no. Sebab aku dah lama tak buat vlog. Aku waktu pun comeback pasal apa ni. Aku bagi tahu pasal kerja-kerja aku. Kan. Soal tu kan. So stay tune guys. Okay guys, so glove ni lah kawan aku pilih. Macam aku habaq tadi hampa komen lah dekat bawah selain pertanian. Selain pertanian apa lagi boleh boleh guna. Tengok ni, banyak orang ropok-ropok. Tengok ni ropok ni kan. Aku memang mengidam dari 3 bulan lepas sampai keluar aku tak beli lagi. Ni bulan 8 dah. Aku tak beli lagi. Tak tahu bila boleh beli. Tengok ni. Ada cheese lama lah tak makan ropok-ropok ni semua. Tu. Ni ada ropok ni. Pasal kan ropok dia dekat pada besar pada jual weh. Okay. Memang sedap weh. Ya Allah sedap. Dia memang harga sini murah je. Sini murah ya. Tapi itulah aku sampai keluar tak boleh beli-beli lagi. Lantak lah apa. Bila aku style aku kan. Style aku. Saya tak tunjuk muka aku. Aku hampa rindu aku ke. Ni aku bawa keluar dari Mesti DIY ni. So aku alhamdulillah. So jenis aku kan, style aku mengidam ropok lain kan. Makanan lain lah. Aku mengidam hak lain, aku beli yang lain. Lepas tu aku pun tak apalah pegang lah dulu. Thank you kawanku. So kami on the way. So kami on the way lah nak ni. Kami on the way nak pergi cari barang. Lepas tu hampa nak tahu apa ni. Makanan apa aku nak beli. Makanan apa, tujuan apa kan. Sebab aku nak pergi beli apa ni. Semata-mata sebab nak tengok wayang. Tidak boleh je nak beli popcorn. Tapi aku tak minat sangat popcorn ni. Aku minat macam makanan luar. Tapi pelik lah weh, pasal apa lah makanan luar tak boleh buat masuk. Sedangkan popcorn pun benda bermanis-manis juga, benda bersemut juga, tapi tak boleh buat masuk. Pasal apa? So Ilham. Okay bye. So kami nak pergi cari barang dulu, cari makanan apa kan. Bagi tak ada hidung. Bodoh lah. Dah memang ada hidung. Tunjuk hidung lah. Dikut kan kan?
Okay guys, lo ni kami nak on the way nak beli tea life Ustaz. Untuk makan dalam pengwayang lah kan. Tapi serius weh aku tak faham pasal apa lah. Dia pun tak bagi buat masuk apa ni. Makanan luar dalam pengwayang. Tapi ada aku kisah. Hai, ni popcorn pun bersemut juga tau. Hai, janganlah mohong aku, kencing aku. Okay guys, so tadi ni aku beli tea life kan. Ni aku beli sushi pula. Habis je dari beli sushi tu, kami terus keluar dari pintu apa ni, ke tepi ni. Pintu kecemasan lah juga kan untuk naik ke lift. Nak pergi apa ni, JFC. Wayang geng. Lama tak tengok wayang. Stay tuned. Mojo ku hilang. Miss you. Nak dikenali ramai. Aiskandar nak dikenali ramai. Okay guys, dari lepas tengok wayang ni, kami terus balik lah. Kami tak singgah dah mana-mana. So, sampai sini saja video kita pada hari ni. Jangan lupa like, komen dan share, okay? Kepada hampa yang tengok ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih sebab pilih video aku untuk jadi konten hiburan hampa. Semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan. Okay? Semoga dalam bidang yang hampa minati tu, semoga tercapai. Amin. Semoga sukses selalu tanpa. Kepada hampa yang belum lagi subscribe YouTube channel aku, hampa boleh segera subscribe supaya hampa tak terlepas video-video terbaru dari Iskandar, okay? Kita jumpa next konten tau. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Hehehe. Sampai di sini saja ya. Semoga kita berjumpa kembali di lain masa. Dan harap korang bertemu dengan Iskandar. Jangan lupa like, comment, share, dan sesiapa belum subscribe YouTube channel boleh segera